Guys, and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu subscribe dulu. Yang dah subscribe tu terima kasih banyak-banyak. Untuk video kali ni, intro dulu. Okay, so hari ni aku nak pergi tukar radiator double layer, and then tukar hose, thermostat, semua kita pergi tukar lah. Sekarang aku order ke bengkel, bagi dia orang buat. Ambil masa dalam 2 jam dia kata. So tak tahulah. So sebab Myvi ni masalah dia banyak overheat. Kalau pakai radiator yang lama tu, dia banyak overheat. Lagi satu dah aku punya pun dah leaking. Alang-alang tu bila kita ada modal, kita buat lah. Lama juga makan masa ni nak ngumpul duit ni. Petak. Tapi tak apalah, demi kereta tu selesa, orang tua pakai balik lepas ni, okey lah. So kita dah nak sampai ke bengkel. See you guys sekejap lagi. Okay, so dia lama dah bocor lah. Banyak bocor. So kita tukar yang ni. Dia kata dah boleh. Brand apa ni? Dia ada keadaan dalam ni, kejap lagi dia flashing lah. Selesai. Alright, so dah selesai. Kita punya tukar radiator tu, tukar T, tukar hose. Tadi ada kecelakaan sikit lah. Dia tak ketat auto tu, minyak auto terkeluar. Okay, so dah settle. Dia dah tambahkan, tak perlu bayar. Memang tu salah aku. So jom kita pulang balik ke rumah. Hujan non-stop. Ini dah minggu ke berapa dah ni. Alright, see you guys on my next video. Kalau ada update baru, ada modal, kita buat projek lain pula. Mungkin tukar tayar, tukar bearing belakang ni, yang bising ni. Okay, ciao.